Okey semua, di sini kembali lagi bersama kita, Nazhan Audio and Video, di YouTube channel saya ni, Nazhan Audio and Video. Okey, so hari ni saya nak tunjuk kepada anda, saya punya Roger Bibb collection saya yang saya simpan dalam offline, watch offline ni, dalam download YouTube ni, yang saya simpan untuk saya tengok waktu offline. Yang ni Roger Bibb lah. Saya dah simpan 6 ke 5, 6 ke 6 kot. Saya dah letak 6 Roger Bibb. Saya plan dah letak banyak lagi, cuma yang lain-lain tu semua tak menarik kan, bunyi pelik-pelik, tak nak ada kita. Okay, so jom, sebelum tu kita kena keluar daripada control center ni. Kita keluar. Okay, so dah ada dekat YouTube ni. Okay, so saya punya amplifier dekat sini. Amplifier ada dekat sini. So dia akan play, saya bluetooth dengan phone saya. So dia akan play Roger Bibb tu. Okay, so jom. First Roger Bibb yang ni. Sekejap. Player setting, preview, play, button, speech on. Okay, 1, 2, 3. Tak ada play. Sekejap. Okay, so yang ni first. Tak nak bunyi pula. Okay. Yang ini. Okay, yang kedua. Okay. So, apa yang menariknya tentang Roger Bibb collection yang saya simpan semuanya ini bukan saya rekod Ini memang saya ambil yang original. Not recording. Memang bukan copyright version Saya ambil yang betul-betul. Tapi saya ambil ni dekat YouTube. Tapi yang betul-betul punya Roger Bibb orang selalu buat untuk editing tu. Macam contoh yang ni. Yang ni. Sekejap. Yang ni dengan yang ni. Yang tu. Yang ni pun sama. Ni pun sama. Ni pun sama. Semuanya saya ambil dari YouTube, tapi bukan copyright version. Memang semua ni original. Tapi cuma saya ambil daripada YouTube sahaja. Itulah kelemahannya. Jom. Kita start daripada sini. Sebenarnya saya punya Roger Bibb collection ni, saya tak adalah guna sangat untuk kalau saya nak tengok offline kan. Kan saya ni kan suka dengar Roger Bibb untuk walkie-talkie ni. Okay, saya bagi example, contoh. Setiap kali kita lepas button PTT, contoh kita cakap, sekejap saya ambil radio saya yang walkie-talkie ni. Okay, contoh saya cakap, Hello, Roger, Bravo, Quebec data, calling any station, over. Setiap lepas PTT tu dah ada bunyi. Itulah yang dipanggil Roger Bibb. Tapi cuma yang tu saya tunjuk example. Tapi sebenarnya walkie-talkie yang saya pegang ni tak ada pun bunyi Roger Bibb-nya. Okay, lagi sekali. Yang ni pun saya suka juga sebab dia bunyi macam polis. Yang ni macam polis juga, tapi macam orang awam punya walkie-talkie pun boleh. Yang ni. Yang ni Roger Bibb dia. Yang dua ni 1 minit Yang ni 1 minit. Yang ni 1 minit. Yang ni 26 saat. Sebab yang ni Roger Bibb dia. Tu bunyi dia macam dekat US. Polis US majority guna bunyi macam ni. Okay, itu saja daripada saya. So kalau korang suka video ni, korang boleh subscribe dan like. Kalau tak nak like, korang tekan subscribe. Kalau tak nak subscribe, korang tekan like.
Bye-bye. Assalamualaikum. 73.